salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Pakar Darah anda. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Kali ini, kita akan menyentuh kepada cara merawat ITP, Immune Thrombocytopenic Purpura atau ITP adalah keadaan di mana sistem imun kita tersilap menyerang platelet sendiri. Platelet ini penting untuk pembekuan darah. Dalam kebanyakan kes, ITP boleh dikawal. Ramai pesakit hidup normal dengan rawatan yang sesuai. Baik, jadi bagaimana kita merawat ITP? Rawatan bergantung kepada dua perkara utama. Pertama, paras platelet. Kedua, sama ada gejala seperti mudah lebam atau pendarahan. Jika platelet hanya sedikit rendah dan tiada gejala, kadang-kadang kita hanya perlu dipantau. Tidak semua pesakit perlu rawatan. Tetapi jika platelet terlalu rendah ataupun ada pendarahan, kita akan mulakan rawatan segera. Rawatan pertama yang paling biasa ialah steroid. Contohnya prednisolone atau dexamethasone. Steroid membantu menenangkan sistem imun supaya ia kurang menyerang platelet. Tetapi steroid tidak sesuai digunakan lama kerana kesan sampingan seperti kenaikan gula, tekanan darah, berat badan dan gangguan tidur. Jadi selalunya ia digunakan untuk jangka pendek. Dalam situasi di mana kita perlukan kenaikan platelet dengan cepat, contohnya pendarahan aktif, kita boleh beri IVIG. IVIG ialah immunoglobulin yang diberi terus melalui salur darah. Ia bertindak dengan cepat biasanya dalam beberapa hari, tetapi kesannya sementara. Jika ITP berpanjangan ataupun berulang selepas steroid, kita akan fikirkan rawatan barisan kedua. Salah satu pilihan ialah ubat seperti L-Thrombopag. Ini adalah ubat yang merangsang penghasilan platelet dari sumsum tulang. Ia tidak menekan sistem imuniti, ia membantu badan menghasilkan lebih banyak platelet untuk mengimbangi jumlah yang telah dimusnahkan. Ramai pesakit boleh dikawal dengan ubat ini dalam jangka panjang. Pilihan lain ialah rituximab. Rituximab adalah antibodi yang mensasarkan sel imun tertentu yang menghasilkan antibodi terhadap platelet. Ia boleh memberi kesan yang lebih lama pada setengah pesakit, tetapi ia juga menurunkan sebahagian sistem imuniti. Jadi kita akan bincang risiko dan manfaat secara teliti sebelum memulakannya. Dalam kes tertentu, terutama jika ITP kronik dan tidak respon kepada rawatan lain, kita mungkin bincangkan pembedahan buang limpa atau splenectomy. Limpa adalah tempat utama platelet dimusnahkan. Dengan membuangnya, platelet boleh meningkat. Namun hari ini, dengan adanya ubat-ubatan moden, kita jarang terus memilih pembedahan sebagai langkah awal. Bagaimana pula dalam situasi kecemasan? Jika pesakit ITP perlu menjalani pembedahan, kita akan pastikan platelet dinaikkan ke paras selamat dahulu. Ini mungkin melibatkan steroid dos tinggi, IVIG atau transfusi platelet dalam keadaan tertentu. Semua ini perlu dirancang dengan teliti. Dalam kehamilan pula, ITP memerlukan pemantauan rapi. Ramai wanita dengan ITP boleh hamil dan melahirkan anak dengan selamat. Kita akan pastikan platelet ibu mencukupi menjelang waktu bersalin. Jadi apakah mesej utama hari ini? ITP bukan satu keadaan yang sama untuk semua orang. Rawatannya sangat individual. Ada yang hanya perlu pemantauan. Ada yang perlukan ubat jangka pendek. Ada yang memerlukan rawatan jangka panjang. Yang penting kita merawat berdasarkan keadaan anda, bukan berdasarkan satu nombor semata-mata. Jika anda atau ahli keluarga diberitahu mengidap ITP, jangan panik. Jika anda tidak pasti tentang keadaan anda, sila rujuk doktor yang merawat anda untuk nasihat yang khusus dan sesuai dengan situasi anda. Saya harap penerangan saya telah serba sedikit membantu. Sila like, share dan gunakan ruangan komen untuk bertanya. Sekian untuk kali ini.